Okey, hari ni kita nak kongsi lagi pasal coolant ni. Siapa yang dah tukar radiator ke, yang dah buat balik sistem radiator tu, cooling system enjin tu, tapi masih lagi ada masalah enjin dia panas dan lambat sejuk. Boleh cuba guna coolant ni pula. Bukan apa, saya dah jual banyak coolant ni, kita dah jual berkata-kata coolant ni, dan alhamdulillah feedback mereka, kebanyakan mereka cakap, bang, enjin saya lebih cepat sejuk berbanding saya guna coolant yang lain. Betul lah abang cakap, coolant ni dia punya heat transfer dia lebih cekap. Maksudnya dia boleh menyejukkan enjin kita dengan lebih cepat. Ni teknologi dia, adaptif yang ada dalam coolant ni. Okey, sebab apa mereka cakap macam tu? Mereka cakap, bang, sebelum ni kalau kipas radiator saya berpusing, nak tunggu dia berhenti tu memang lama. Tapi lepas pakai coolant ni, dia sendiri dia cakap, bang, kipas radiator saya tu berpusing tapi tak lama kemudian terus berhenti. Itu maknanya dia punya suhu tu dah drop. Sebab tu saya kata guna coolant ni boleh bantu jaga enjin kita supaya tahan lebih lama. Sebab suhu enjin tu dia naik tapi dia cepat sejuk. Itu yang paling penting. Sebab saya sendiri pun test, kita pun memang dah test, bila suhu enjin tu cepat sejuk dan keadaan enjin tu tak panas, aircon kita, bonus dia adalah aircon kita tu boleh sejuk, lebih sejuk berbanding sebelum ni. Itu bonus untuk kita. Sebab apa? Sebab radiator kita tak panas. Sebab radiator kita, haba dekat radiator kita tak ganggu kondenser. Jadi apa yang berlaku? Kondenser tak panas lah. Jadi kondenser tu boleh, orang kata apa, sistem tu berfungsi dengan lebih efisien. So menyebabkan aircon kita pun rasa lebih sejuk berbanding sebelum ni. Jadi siapa yang ada masalah suhu enjin panas tu, boleh cuba coolant ni. So macam mana nak cari coolant ni? Boleh cari di Fizi Motorsport Sunway Post. Selamat hari ni settle.